Okey korang, dekat tengah aku yang ini Ray-Ban Meta. So basically aku nak bercerita sikit sebab aku dah setahun lebih dah aku pakai Ray-Ban Meta ni, and aku nak bercerita dia punya apa yang bagusnya, apa yang dia punya keburukan dia, and experience sepanjang dah lebih setahun dah aku bersama Ray-Ban Meta ni. Let's go. Nombor satu, kalau korang nak tahu kan, Malaysia ni dia tak official kau masuk. So dekat mana aku beli? So ada dua cara korang boleh beli. Number one, korang boleh beli dekat reseller. Memang banyak gila dekat dalam Malaysia. Example, kalau korang masuk dekat platform-platform online, korang search je Ray-Ban Meta, ada. Tapi dia markup sikit lah. Number dua, korang boleh pergi beli sendiri dekat negara-negara dekat overseas. So bila korang beli dekat luar, obviously korang boleh belilah. Tapi macam aku beli dekat reseller je. So macam tu lah dekat mana yang korang boleh beli. Memandangkan Ray-Ban Meta dia belum officially lagi masuk dekat dalam Malaysia. Lepas tu aku nak bercerita macam mana aku pakai. Okey, macam aku hanya pakai Ray-Ban Meta ni bila aku berjalan-jalan dekat luar je. So macam aku tengah shoot video, aku akan pakai. Korang boleh refer video-video aku sebelum ni. Memang mostly aku pakai Ray-Ban Meta, memang senang. Nombor dua, waktu bila aku keluar, waktu aku drive, aku akan make sure aku akan pakai and aku sentiasa on. Sebab dia punya kamera dia punya video dia boleh shoot. Yang ni yang the first generation punya tau. So untuk Ray-Ban Meta ni dia ada beberapa jenis macam Ray-Ban Story, itu yang dulu punya sebab video dia melintang. Yang ni video dia menegak. So dia ikut social media punya format. Yang ini yang the first generation punya. Sebab macam sekarang ada latest punya generation yang kedua. So bateri dia boleh tahan sampai 8 jam. Yang ni bateri dia boleh tahan sampai 4 jam je bila korang on secara berterusan. Macam aku, the moment aku pakai, normally aku akan biarkan dia dalam keadaan sentiasa off tau. Sebab nak off dia senang je. Sebab kalau korang tengok dekat belakang ni, dia ada butang on off tau sini. So bila korang tolak, dia on. Dia on. Bila korang tolak ke belakang, dia macam off. So bila aku nak pakai je baru aku off. Sebab dia boleh jimat bateri tau. Sebab let's say kalau korang biar on je secara berterusan, untuk Ray-Ban Meta the first generation ni, dia tak tahan sangat bateri dia. Boleh lah dapat 3 jam lebih macam tu. So let's say kalau macam aku nak jimat, aku pakai, aku off. Bila aku nak pakai je, nak record je, aku baru on manually. So bila aku buat macam tu kan, boleh lah bertahan sehari. Let's say kalau aku pergi jalan-jalan, macam nak record some POV kan. So let's say kalau aku nak macam dua-dua tangan aku penuh, but at the same time aku nak record juga. So aku akan on, record, and dia boleh bertahan lebih dari sehari. Bukan sehari lah, macam max sehari lah macam tu. Lepas tu dari segi experience juga, kalau korang nak tahu, dia juga ada kamera tau yang boleh capture gambar 12 megapiksel. Video pula dia boleh shoot 2K 1080 plus menegak. So macam aku content creator yang banyak buat content dekat platform-platform video menegak, memang sangat function. Sebab aku boleh directly upload dekat IG story ke, TikTok ke, IG ke, YouTube short. Memang no problem. So bagi aku memang sangat sesuai, especially kalau korang content creator. Sebab macam aku kan, let's say kalau aku fasa sangat malas, Ray-Ban Meta menjadi penyelamat untuk aku record content. Sebab yalah, bila korang on nak record, korang boleh bercakap macam hey Ray-Ban Meta, start recording. Dia akan actually start recording. Even kalau korang berbisik pun dia boleh detect. Nombor 2 punya cara, korang boleh directly tekan butang kat sini. Sini ada butang kalau korang tengok. So bila korang picit sekali, dia akan ambil gambar. Korang picit lama-lama, dia akan ambil video. Itu korang boleh set dekat dalam Meta AI punya apps. Korang nak beli gadget tapi bajet belum ada lagi? Nasib baik sekarang korang boleh beli dulu, bayar kemudian dengan pay later by Grab. Lepas tu nak buat ansuran 4 bulan, 8 bulan atau 12 bulan pun boleh. Lepas tu pula, macam tadi aku banyak bercerita dengan dia punya bateri tau. So dia punya carrying case ni, dia punya casing dia kan, let's say kalau korang charge kan, on off kan, korang masuk, dia boleh tahan sampai 32 jam tau. Sebab korang boleh masuk USB Type-C kat sini and dia akan auto charge. So bila aku pergi mana-mana, aku akan sentiasa bawa dia punya casing ni. So korang tengok, dia punya casing, dia punya material pun nampak macam nice tau, premium, macam kulit-kulit sikit. Dekat dalam ada baldu-baldu sikit. So ada tulis tu, nampak tu, Meta Ray-Ban Meta kat sini. So bagi aku ini sangat nice. Dari segi bateri aku tak jadi masalah sangat. Lepas tu dari segi video recording pula, okey, ramai bertanya berapa lama dia boleh record. Okey,
bila korang record, dia boleh record max 3 minit. Dia bukan maksimum 3 minit. Dia macam every time korang record, dia akan record sampai 3 minit. Lepas tu dia akan stop. So kalau korang nak record lagi, korang kena on lagi lah. So boleh tekan lagi, record lagi. So bagi aku, kalau macam setiap kali aku record macam 10 saat kan, nak shoot POV memang banyak. And korang takkan sedar pun dia makan memori. Sebab dia punya storage dia agak banyak tau dalam ni. Around 32 gig macam tu, memang banyak. And at the same time, let's say kalau korang ada install Meta AI punya apps, Ray-Ban Meta AI punya apps. So tiap-tiap kali bila korang dah link korang punya Ray-Ban Meta dengan wifi rumah, for example, so every time korang masukkan dekat dalam dia punya casing dia, footage dalam ni akan automatically masuk dekat dalam phone korang tau. So korang boleh tengok everything kat sini. So korang boleh tengok tu semua tu. So dia auto masuk galeri. So korang tengok ni. Yang ni baru-baru ni aku pergi dekat Rawang tu, main macam apa? Yang macam luncur tu. So korang boleh tengok. Memang nice. Video dia pun sangat clear lah. Korang tengok. Let's say kalau korang tengok betul-betul. So video-video ni semua kan aku boleh directly upload dekat social media effortlessly. So memang bagi aku memang nice lah. Let's say kalau aku nak buat macam POV punya content pun best juga. Example macam ni. Okay, yang ni macam aku review food. So korang tengok tu. So guna Ray-Ban je. So bagi aku memang ini perfect kalau let's say kalau korang malas nak shoot content, at the same time korang just picit kat mata korang je. Okay korang, macam tadi kan aku dah bercerita benda-benda yang indah mengenai Ray-Ban Meta ni. Lepas setahun aku pakai, and sekarang benda yang tak best adalah nombor 1. Dia punya berat dia, serius berat gila bagi akulah. Sebab frame dia tebal, mungkin nak kena simpan bateri kot dalam kan. Dengan dekat dalam ni ada macam-macam teknologi. Lepas tu bagi aku dia berat. Bila korang pakai lama-lama kan, mungkin pertama kali korang akan rasa biasa. Tapi selepas 2-3 jam korang akan start rasa berat. Another reason kenapa aku ada spek kedua yang ringan ni. So macam let's say kalau aku tak pakai, aku akan pakai spek ni. Let's say kalau aku nak macam shoot video ke, ataupun nak pergi berjalan-jalan kat luar, ataupun driving. Sebab driving macam yalah, anything boleh berlaku. Aku boleh get ready dengan Ray-Ban Meta aku untuk record. So aku akan sentiasa pakai. But I hope in the future Ray-Ban Meta akan ada yang versi yang lebih ringan lah. Sebab bateri punya teknologi kan makin lama makin canggih kan. So hopefully diorang akan ada adapt new teknologi yang boleh bagi bateri ni lebih ringan lagi. Lepas tu apa yang tak best lagi mengenai Ray-Ban Meta ni, dia bukan waterproof. So let's say kalau korang kat luar kan, kalau korang kat luar ada hujan, ini serius korang kena tanggalkan. Sebab dia dah jadi kat aku dah. Macam aku dah lebih 1 tahun pakai, dia punya mikrofon dia dah rosak dah. Let's say kalau aku record kan, dah tak dengar bunyi lah. Dia bunyi macam bunyi masuk air. Aku rasa mungkin pernah kena hujan kot. But dia punya speaker masih boleh dengar tau. Sebab dekat bawah ni ada speaker. So kalau korang tengok ni, kat bawah ni ada speaker. Let's say kalau korang pakai, korang main scroll YouTube ke TikTok, korang boleh dengar bunyi tu. Memang sangat clear. Sebab kat dalam pun ada speaker tu tak. Tapi itulah kekurangan dia. Dia sangat sensitif kepada air. Nombor 3, dia punya kekurangan dia yang aku tak berapa gemar sikit. Dia untuk orang rabun. Macam aku rabun tau. So, the moment bila aku dapat Ray-Ban Meta ni, the first thing aku buat, aku kena pergi kedai spek dulu. So, aku pergi kedai spek, aku cakap kat tokai kedai tu nak kena replace gelas tu. So, bagi aku rugilah sebab Ray-Ban Meta kan dia kan Ray-Ban. Ray-Ban ni memang dah popular. So, dia punya original punya gelas tu dah sangat high quality. So, aku terpaksa berkorban dia punya Ray-Ban punya gelas yang high quality tu kepada yang biasanya. Sebab yalah, nak tukar kepada yang ada power. Sebab takkan nak tukar yang mahalnya kan. So sebab itulah. So dia let's say kalau korang rabun, memang bila korang beli Ray-Ban Meta ni, the first thing korang kena buat, korang kena pergi kedai tukar dia punya cermin dia dulu. Harga pula depends on quality cermin tu and dekat mana korang tukar. Mungkin dia punya service charge yang mahal. Mungkin kedai tak berani nak pasang. Tapi aku rasa sekarang mostly kedai diorang dah mula accept dah. Sebab benda ni makin banyak dah jual online. Last but not least, so pendapat aku lepas setahun lebih dah aku pakai Ray-Ban Meta ni, ini aku boleh katakan one of the best innovation yang ada sepanjang tahun 2025 ni yang aku pakai. Sebab sangat berbaloi. Sebab dia bukan setakat
boleh ambil gambar, ambil video. Dia juga ada hands free punya features juga. Macam kalau korang nak suruh dia live, dia boleh buat live. Sebab dia Meta, dia boleh link dengan IG live. Dia juga support Meta AI. Tapi Meta AI dia bukan menyeluruh lagi lah. Tapi dekat luar negara, so korang bayangkan je, bila korang tengok menu ke, tengok signboard, as simple as korang cakap dekat AI ni, suruh hey Meta, please translate this. Contoh macam tu. Dia boleh tolong translate. So I hope Meta AI akan lebih menyeluruh lagi feature-features dia dekat Malaysia yang link dengan Ray-Ban Meta ni. And aku harap sangat lepas ni Ray-Ban Meta akan release spec ni secara rasmi dekat Malaysia, so that kita dah tak payah beli dekat reseller. Dia punya fungsi-fungsi dia pun kita akan dapat lengkap. So let's say kalau korang kat luar sana yang masih berkira-kira lagi nak beli, aku totally recommend untuk beli. So korang boleh buat survey, boleh tengok dia punya size dia, sebab dia ada yang kecil, yang besar, dia ada macam-macam pattern. Korang boleh beli ikut kesesuaian korang. And aku dah pakai lebih dari setahun, so aku approve Ray-Ban Meta ni. Macam biasa, let's say kalau korang nak tengok aku review lebih banyak lagi gadget, lebih banyak lagi macam hands on anything, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, and stay tuned for the next review. Macam